Sebentar tadi, sampai kat saya satu video viral yang menyedihkan berkenaan dengan kemalangan di Great melibatkan sebuah lori dan seekor anak gajah. Yang lagi menyayat hati, ibu gajah tu tunggu dekat sebelah lori tu selama berjam-jam. Tu baru saya jadi. Kemarin, minggu lepas pula, kalau siapa ingat, ada ditemui bangkai tapir betina dipercayai dilanggar oleh kenderaan berat di Dungun. Sebelum tu ada lagi harimau lah, harimau kumbang lah. Tu haiwan-haiwan besar. Kalau haiwan-haiwan kecil pula macam kucing hutan, primate, yang tu memang tak terkira lah kes dia. Jalan raya ni, kita tak nafikan dia adalah antara ciptaan dan pembangunan yang paling bermanfaat dalam sejarah Malaysia. Tanpa kita sedar atau kita tak nak sedar, jalan raya dan lebuh raya ni, dia memberi impak secara langsung terhadap hutan yang sedia ada di negara kita. Hutan hujan kita pada asalnya adalah hutan yang sangat besar dan interconnected. Bila terjadinya lebuh raya, hutan dahulunya satu hutan yang besar akan terpisah, akan terasing menjadi hutan-hutan yang lebih kecil. Proses terasingnya hutan-hutan ni kita kenali sebagai fragmentasi hutan, forest fragmentation. Senang kata nak bagi mudah faham, fragmentasi hutan ni ada satu hutan yang besar, tiba-tiba muncul lebuh raya kat tengah-tengah. Hutan yang besar tadi akan terbahagi pada dua. Hutan A, hutan B. Dia akan